Bukti daripada pihak kita ni memang dah ada bang. Tapi untuk nak tangkap scammer ni tak semudah tu. Walaupun kita tahulah apa nama dia, kat mana lokasi dia, tapi number yang dia gunakan untuk scam kita tu belum tentu lagi didaftarkan atas nama dia. So kalaulah polis pergi tangkap pun, dia boleh cakap yang dia tak buat kerja ni. Checklah number tu, tengok-tengok bukan atas nama dia pun. Jadi bukti nak mengaitkan dia yang buat scammer tu tak kukuh. Dan pada zaman sekarang ni, kalaulah scammer tu melibatkan bank yang digunakan tu pun keldai-keldai akaun je, bukan bank-bank milik scammer tu pun. So untuk nak pastikan betul-betul kita tangkap scammer ni, kita perlukan satu bukti yang kukuh nak pastikan scammer-scammer ni bersalah. Kalau tak guna pun tangkap scammer-scammer ni. Bukti tak kuat, diorang akan terlepas. So menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk belajar sikit ilmu-ilmu untuk nak elakkan scammer-scammer ni. Kalau zaman dulu kita belajar ilmu-ilmu hutan sebab kita banyak berinteraksi dengan hutan. Kita belajar ilmu-ilmu laut sebab kita banyak berinteraksi dengan laut. Zaman berteknologi ni kita kenalah belajar sikit ilmu-ilmu tentang teknologi supaya kita tak terkena scam oleh scammer-scammer ni.